Ui, besar. Masuk. Hai, Assalamualaikum guys. Selamat petang. So hari ni macam biasa aku pergi mancing. Hari ni aku ada dekat Kampung Pasir Salam. Dan hari ni kita nak review satu rakit yang berada di Kampung Pasir Salam ni, iaitu RS Floating Camp. So ini adalah kawasan dia. So bila korang sampai daripada luar sana, inilah kawasan dia. Dan kau akan nampak signboard ni. Korang boleh masuk parking dekat sini. Jom aku bawa korang pergi JT pula. So ni kawasan parking untuk RS Floating Camp. So make sure parking dia agak terhad. So kalau korang nak datang ramai, boleh kapul lah. Sini kawasan masuk ke dalam JT dia. So dekat kawasan ni ada kedai runcit juga. Korang boleh belilah apa yang korang nak beli. Ada air batu apa semua. So dekat sini adalah JT untuk kita naik dekat RS Floating Camp punya rakit. So untuk turun dekat rakit tu depan tu je. Kita akan turun macam ni. Ni bot yang akan digunakan untuk bawa kita ke rakit lah. Kau tengok 10 orang punya player. Barang dah macam nak pindah rumah. Okay guys, aku dah sampai dekat rakit RS Floating Camp dekat Kampung Pasir Salam. Jom kita review sikit apa yang ada. Kali ni kita berada di RS Floating Camp selama 11 orang dan termasuk 2 lady angler yang join kita. Okay guys, inilah dia rakit RS Floating Camp yang terletak di Kampung Pasir Salam, Ulu Tiram, Johor. Rakit ni berkeluasan 90x40. Boleh memuatkan 15 hingga 20 orang pemancing dalam satu masa. Dikenakan bayaran sebanyak RM35 untuk dewasa, RM25 pula untuk kanak-kanak, dan bawah 5 tahun free memancing selama 24 jam. Untuk korang yang nak booking satu rakit, harga dia RM600, boleh memuatkan 10 hingga 15 orang. Korang boleh guna semua fasiliti yang ada atas rakit ni. RS Floating Camp ni mempunyai konsep yang tersendiri, iaitu glamping, mempunyai 3 buah kemah di atas rakit ni. So kalau korang nak feel bercamping atas rakit ni, bolehlah datang ke RS Floating Camp. Untuk korang yang nak sewa kemah ni, bermula dengan harga RM150 hingga RM50, dilengkapi dengan tilam dan kipas dalam kemah ni. Atas rakit ni menggunakan tenaga solar dan dibekalkan air bersih sebanyak 200 galon, sinki dan tempat barbecue. Tak lupa juga dapur peralatan memasak yang lengkap, pastikan guna dengan betul, dan mempunyai toilet yang sangat luas, dan paling penting sekali, pelampung keselamatan. Okay guys, itu saja sedikit sebanyak aku review tentang rakit RS Floating Camp ni. Jom kita tour rakit pula. Okay, ni tempat korang naik rakit. Ini adalah bot yang digunakan untuk naik rakit RS Floating Camp. So bila korang naik, depan korang ni ada macam disediakan ruang tamu lah. Ada kerusi, ada meja untuk korang santai, dan ada basikal. Aku tak tahu basikal ni nak kayuh dekat atas rakit aku rasa. So belah kanan korang ni, kalau kau perasan, rakit ni tak ada bilik, tapi dia ada sediakan kemah. So setiap kemah ada tilam dan kipas yang disediakan. Kat sini ada 3 buah kemah. Ni salah satu yang ada dekat dalam ni lah. Dia ada tilam dan dia ada kipas. So kita jalan ke belakang, dia ada sediakan meja makan, sinki, dan ni dia punya dapur. Dapur dia peralatan memang komplit. Saya ada dapur gas. Pastikan guna dengan sebaik mungkin. So kita pergi belakang lagi dekat kawasan mancing. So dekat sini dia ada sediakan 200 galon untuk air bersih. Sini ada pot barbecue kalau korang nak buat barbecue atas rakit ni. Ini adalah toilet dia. Besar juga toilet dia. Menggunakan jamban duduk. Dekat depan rakit ni adalah kawasan memancing dia yang sangat luas lah. Dia ada sediakan 3 biji table dengan kerusi. Kawasan ni memang orang kata memang untuk memancing lah. So kita pergi belah sana pula. Belah sana ada apa? Kawasan ni, plan RS Floating Camp, dia akan buat satu pondok untuk orang mancing dan untuk buat satu surau lah. Ni masih dalam pembinaan lagi lah. So kita pergi belakang. So belakang kawasan ni pun korang boleh mancing juga. Ni ada peralatan-peralatan yang disediakan. Kat sini pun ada kerusi, meja. Kat sini pun ada tempat untuk korang bersantai dan memancing lah dekat area sini. So kalau kau perasan, dekat rakit ni, dekat RS Floating Camp ni, dia ada power station, ada plug point. Yang paling best, ada CCTV tu. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4. Setiap tiang ni ada plug point. So boleh guna lah untuk kipas dekat dalam kemah ni. Okay guys, itu saja keliling aku dah review. So korang rasa macam mana rakit RS Floating Camp ni? Best ke best? Sesuai tak untuk family? So korang boleh nilaikan sendiri, sesuai ke tak untuk family. Kalau korang rasa sesuai, korang boleh datang. So aku nak set up sekejap. Kita tengoklah apa hasil kita dekat rakit RS Floating Camp ni. Seramai 10 player termasuk aku 11 orang lah.
So terima kasih siapa yang join untuk Sisik Kumpau Rakit Tour ataupun rakit review hari ni. Hari ni ramai juga kita punya player-player baru. Thanks Sudi untuk join. Okay, hari ni kita ada game. Macam biasa, cabut undi, siapa yang kena, dia kena buat. Game kita hadiah disponsor oleh Fixory. Lepas tu kita cari terawal untuk dapatkan ikan. Tak kisah apa-apa ikan, tapi ikan yang orang kata boleh ditapau bawa balik lah. Keempat-empat ni nilai dia berbeza. Siapa yang terawal, okay, dia akan dapat ampau dan Fixory punya hadiah lah. So thanks to Fixory untuk sponsor kita pada hari ni. Sebelum tu kita cabut undi dulu. Seorang dikecualikan. So boleh cabut lah. Sudah. Saya halu tak ada apa-apa. Nanti dulu. Enjoy. Jap, ni macam mana dua ni? Okay, Nas. Yang satu. 3-1. So macam biasa Nas, kau kena makan ikan lagi lah. So macam biasa kepada player-player baru kita, cikgu. Terima kasih. Awak siapa nama? Eri. Ni Fadil. Terima kasih. Ni player lama, ni player baru kita. Siapa nama? Arul. Ni Melissa. Nat. Okey. So boleh buka tengok apa yang korang kena. Alhamdulillah. Masih Alhamdulillah. Siapa yang kena? Tukang masak. Dari mula. Okey, Fadil dengan Eri. Okey, ni tukang masak ada 3. Kita ada dinner malam ni untuk masak 2 orang dan high tea. Fauzan, high tea Kau kena goreng kari pak, kau kena buat air apa semualah untuk high tea. So high tea akan start pukul 4.30. So untuk dinner kita akan start dalam pukul 6.30 macam tu dah start masak nasi lah. So jangan risau, masakan kita dah siap bancur apa semua, korang tinggal tumis. Tinggal masak je. Untuk hadiah-hadiah yang Fixory sponsor ni, siapa strike dapat. Tu je lah game kita. So enjoy untuk RS Floating Camp. Okay guys, aku dah siap set up. So ni set up kita. Hari ni umpan yang kita gunakan udang hidup. Umpan yang kita bawa lah udang hidup, umpun-umpun dengan udang kopi. So kita tengoklah apa hasil dengan umpan-umpan yang kita bawa ni. First drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, fish on. Fadil fish on. Tengok. Mantap. Sana. Oh, terima kasih. Ada TikTok kan? Ada. Okey. Ambil gambar ni dengan ikan ni, tag Fixory, tag Kimi Cooper, tag Sisik Kumpau. Okey. Dekat story ke, dekat posting ke. Aku janji siapa yang first strike dia akan dapat ampau ni, tapi dia kena pilih sebab nilai keempat-empat ni berlainan. Okey, pilih. Bismillah. Okey, buka. Berapa? Fadil ni first ikut aku, dia dah ada luck dah ni. First strike, first hadiah dengan first cash. Berapa? RM20. Mantap. Terima kasih. So cikgu, second catch. Alhamdulillah. So, nah, hadiah daripada Fixory. First strike. So nanti ambil gambar hasil, tag Kimi Cooper, tag Fixory. Alright. Dan tag Sisik Kumpau. So pilih antara satu. Belah kanan. Okay, right. Nak kena buka ke? Buka. Berapa dia punya nilai? Aduh. Awak rezeki. Ya, okay, mantap. Okay, Nat fish on. So nah, Terima kasih. so pilih antara dua. Berapa nilai yang Nat dapat? Okay, buka. Thank you. Buka. So ni ikan Nat. Ikan wajib. Alamak, banyak ah. Banyak? Biru. Okay, RM10. Okay, ada TikTok kan? Ada. Okay, nanti ambil gambar dengan Fixory punya produk dengan gambar ikan sebelah. Lepas tu tag Fixory Fishing Tackle, tag Kimi Cooper dengan tag Sisik Kumpau. Baik. Okay, right. Dapat. Okay, nah. Memang tinggal satu je lah ni duit ni. kasih. So buka. RM5. RM5. Okay, right. Ni Terima kasih. ni hasil dia. So ada TikTok kan? Ada. Okay, nanti ambil gambar dengan barang Fixory dan Okay. tag Kimi Cooper, Sisik Kumpau dengan Fixory lah. Okey. Okay, right. So dah habis, duit dah habis. Tinggal siapa yang dapat strike akan dapat barang daripada Fixory. Oh, bincang. Hui. Dia lagi. Besar siap ni. Ya, dia.
Hari ni Fauzan ada tugas. Dia jadi tengah masak hari ni. Berapa banyak kau datang? Biar enggak ni. Dah hujan guys tapi harap-harap hujan lalu je ni. Sekejap je. Sana cerah. Oh, dia yang kacau. Apa yang kat bawah ni? Ni kita punya minum petang. Kita ada kari pap, cucur badak, kari pap lagi. Kari pap ada 2 inti ni. So kita ada air panas, air teh dan kopi. So selamat menjamu selera. Harry tadi dia baru strike duri. So ni hadiah untuk hari ni. Siapa strike dapat hadiah. Dapat perabot dan barang-barang daripada Fixory. So nak Harry. Alright, okay, thank you. Ada TikTok? Ada. Ada. Okey. Ambil gambar, tag Fixory, tag Kimi Cooper. Alright. Okay, thank you. Oh, muntah. Baru korang bagi hadiah. Apa? Apa kerapu lah. Tengok ni. Mantap. So ni hadiah. So ada TikTok? Tak ada. Tak apa, nanti share. Ni dia punya first strike. Okay guys, update sekarang pukul 6.30. Hari ni si Fadil dengan seorang lagi kena jadi tukang masak untuk trip kali ni. So menu kita adalah nasi goreng kampung, ayam goreng dan ayam goreng. Kita tengoklah dia orang punya skill memasak dekat atas rakit ni. Siapa yang mancing dengan aku akan pilih dia orang jadi tukang masak. So ni player kita seorang lagi tertinggal. Dia baru sampai, si Imam. Uish. Apa ni? Kita. Mantap. Yeah. Besar siap. Berbelit rupanya. Pening kepala ni. Pening kepala nak buka. Alamak, sangkut. Jangan sangkut. Cikgu perform lah cikgu. Ui, bapak bawal. Triple strike. Mantap. Bawal dah naik, babe. Mantap lah. So. Mantap. Dia vision. Ui, besar. So. Wow, siap. MJ. MJ. Mantap. Joran baru. Wah, besar. Agak sikit. Mantap lah. Okey. MJ guys. Tepat 1 kilo udang kopek. Mantap lah. Okey, ni first strike dia MJ. So ni hadiah. Ada TikTok kan? Ada. Okey, ada TikTok, ambil gambar, tag Kimi Cooper, tag Fixory. Alright. Okey lah. Terima kasih ke Fixory. Okey guys, update sekarang pukul 7.30. Kita tengah buat preparation untuk dinner. So hari ni chef kita tengah masak ayam goreng. So ada setengah ayam dah masak. So sekejap lagi kita makan ramai-ramai. Ni chef kita untuk hari ni. Dia okey dia Okey. Okey mantap. Fishon dengan baju baru. Oi, dapat lagi. Ui. Ya. Dapat lagi tambahan. Tak kira. Dapat. Dia kan pedih. Berani dia. Dah jatuh lah. Tahu takut kan. So ni first strike Imam. So ni hadiah daripada Fixory. So ada TikTok kan, tag Kimi Cooper, Fixory dengan sisik kumpau. Okey, terima kasih. Fauzan Vision, finally. On. Apa? Tukar. Fauzan Vision. Okay, Fauzan strike, first strike. Nah, hadiah. Ada TikTok kan? Ada. Okay, tag sisik kumpau, tag Kimi Cooper dan tag Fixory. Okey, terima kasih Fixory. Okay guys, update sekarang pukul 8 lebih. So inilah environment rakit RS Floating Camp pada waktu malam. Terang jugalah. Biasalah untuk korang mancing kan. Tapi pastikan korang kena bawa additional lamp. Ni kawasan depan dia pun terang juga. Kawasan belakang tu agak gelap sikit lah. Boleh mancing juga, kena bawa ni lah, lampu. Ni kawasan bahagian kemah. Kau tengok romantik lah kawasan ni. Lampu-lampu healing. So far alhamdulillah
ada hasil. So kita tengoklah apa hasil yang seterusnya. Tapi yang atas tu apa? Yang atas. Yang atas ni apa? So dekat rakit RS Floating Cam ni, kalau kau rajin, korang boleh yo-yo lah ataupun Apollo. Kau tengok ikan selangat banyak ni. Dekat sini je petak ni. Patutnya ada chef yang masak, tapi dah bertukar chef. So kita dah masak nasi, dan kita nak goreng nasi. Kita tukar chef, Nat dengan Melissa. Guys, kita dah ready untuk dinner kita hari ni. So kita ada telur dadah, ayam goreng dan nasi goreng kampung. So terima kasih Nat dengan Melissa, dengan orang yang masak nasi. Okay, selamat menjamu selera. Stay by. Nak gancu ke nak ni? Sauk. Ha. Tengok apa hasil. Oh, malong. Besar sial. Angkat terus ni. Sauk. Besar ni. Ni patuk tau. Ni patuk orang ni tau. Dia gigit Sauk. Besar guys. Lebih 15 kilo tu. Betul lah dia kata. Owner rakit cakap tengah musim malong lompat. Senangin hidup lagi. Kau tengok spesies yang ada sini. Fish on lagi. Bozan turun Bozan. Duri. Tukar lah. Betul lah, tak ada arus. Siapa kepala siapa? Duri pun duri lah dia. Besar ni. Lah. Dah lah kasih Bozan dah. Aduh. First strike untuk Nas. Aku tak kisah strike apa, janji ikan ni boleh bawa balik. So ini hadiah untuk Nas daripada Fixzori. Ada TikTok kan? Ada. Okay, jangan lupa tag Fixzori, tag Kimi Cooper dan tag Sisik Kumpau. Thank you. Okay guys, update sekarang pukul 12. So semua dah strike, aku dah bagi hadiah. Terima kasih kepada Fixzori kerana sponsor hadiah untuk game dekat rakit RS Floating Cam ni. So far ada hasil. Kita pun baru lepas makan apa semua tadi. So kita tengoklah apa hasil kita. Sekarang ni air tengah bergerak pasang. So kita tengoklah apa hasil kita untuk yang seterusnya. Laju. Oh, besar. Mantap lah sekali. Sekali dia dapat besar lah. Pakai apa ni? Aku pakai polo. Apa? Besar sial. Imam Bishon. Ya ke ikan? Ya ke ikan? Kau mancing kat mana ni? Ada tu. Apa ni? Gelama. Okay, danya. Mesin danya. Mesin baru. Ya. Layan. Sok. Jaga dia tali. Jaga tali. Jangan sampai dia bawa tali. Sok. Oi, berat. Oh. Baik. Tinggi. Sok. Besar. Bismillah. Hanya. Mantap. Oh, dia enjot lagi. Alhamdulillah. Kau nak tolak Fauzan? Kesian lah jatuh. Dia dah dapat ikan, dia tolak je Fauzan. Sorry abang. Tapi alhamdulillah semua pegang-pegang tak lepas. Mantap. Gambar satu gambar. Satu. Tengok, angkat sikit. Mantap. Fish on lagi, cikgu senangin. Okay guys, update sekarang pukul 2.30. So aku decide untuk tidur sekejap sebab air ni akan pasang sampai pukul 6 lebih macam tu lah. Maybe dalam pukul 4 ataupun pukul 5 tu aku bangun lah, kita sambung mancing. So kita jumpa esok pagi. Good night. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning. So sekarang pukul 5. Semua dah bangun dah. Ada yang tengah buat breakfast. So kita tengok lah. Kalau korang tengok keadaan sekarang ni gelap, lampu solar dia dah padam pukul 4.30 macam tu lah. So agak lama jugalah. So nanti pukul 7 dia recharge balik. Kita boleh guna plug point dia apa semua.
semua. So kita tengoklah apa hasil pagi ni. So pagi ni Nat dengan Melissa buat breakfast. Kita buat apa ni? Nasi goreng lagi. Nasi goreng. Malam ada lagi. So ada banyak lebih, so kita goreng lah. So special lah untuk trip kali ni. Bila ada perempuan yang join, dia willing untuk masak sebenarnya. Fish on guys, pukul 5 pagi. Ada tali situ ya? Sini dekat. Okey. Masuk. Masuk. Ni dia nampak dia. Fish on. Zan, sahut Zan. Besar. Malung lagi besar siap malung. Malong yang ketiga ni. Ketiga? So. So ni. Mana ni? Ada lagi kat jalan. Susah betul yang ni. Nak masuk. Masuk. Sekejap, ada tali. Dah gigit ni sahut. Naik je. Tuang kat tali. Kau gulung lagi ya? Nak ujung tu. Malong. Ya, sekejap. Malong naik jam 5 pagi. Oh, 2, 3. Ini besar siul. Besar guys. Fish on lah pagi-pagi dia fish on juga. Pandai pula dia ikut Dia ikut So ikan wajib lah pagi-pagi. Okay guys, update sekarang pukul 8 suku. So kita dah kemas-kemas untuk nak balik lah, sebab kita punya umpan dah habis. So ni tengah buat cuci-cuci sikit. Suka aku ingatkan, kalau korang naik rakit tu bersih. Masa kau naik, turun pun mesti bersih lah. So Alhamdulillah untuk trip kali ni sukses dengan hasil yang lumayan jugalah. So aku akan pastikan rakit akan bersih sebelum kita turun. Okay, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada Fixzori yang telah sponsor untuk game kita dekat RS Floating Camp ni. So semua player kita dapat hadiah sebab dia orang strike. Aku je nak isytiharkan aku kumpau hari ni. Okay guys, kita orang dah siap kemas. Kita orang dah nak balik. Sebelum aku tunjuk hasil kita orang 11 player termasuk aku, hasil dekat RS Floating Camp ni, sebelum tu aku nak tanya seorang-seorang macam mana dengan rakit ni. So Imam, macam mana rakit hari ni dan hasil? Oh, Alhamdulillah rakit ni selesa. Kan pun hasil banyak, kawasan yang luas dan selamat. Kemah pun tempat tidur selesa. Okay, mantap. Sayang, macam mana hasil? Oh, terbaik. Okay Fadil, macam mana untuk first trip dengan aku hari ni? Puas hati. Boleh datang balik, boleh join balik lagi stay. Okay, mantap. So ni, siapa nama tadi? Eri. Eri, macam mana Eri? First time join. Okay, best. Rakit ni macam mana? Rakit ni cukup 20,000 step atas rakit je. Okay, mantap. Nas, macam mana? Macam biasa, terbaik. Terbaik. Last kau dapat juga Dapat ingatkan kumpau ni. Okay, kita punya lady angler Melissa, macam mana first trip join kita hari ni dan macam mana rakit? Okay, rakit selesa, cantik, hasil pun mantap. Okay, right. Nat, macam mana Nat? Terima kasih Nat masak untuk kita hari ni. Tapi masin hari ni. So macam mana rakit? Rakit selesa, sangat selesa. Ada hasil tak ini? Sikit lah, adalah. So awak macam mana pula? Okay. Awak ni pemalu lah. Cikgu, macam mana cikgu? Cikgu perform hari ni. Dia paling banyak dapat senangin. Macam mana? Assalamualaikum dan selamat pagi. Tengok cikgu dah berucap. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Sisik Kumpau. Sebab buat event selalu tengok dekat YouTube dia je, teringin nak follow dia, nak belajar dengan dia, nak timba segala ilmu yang ada. Secara keseluruhannya lah, saya boleh buat kesimpulan rakit ni seronok, boleh bawa family. Walaupun tengok jadual air pasang mati, tapi hasil agak banyak. Jangan tak datang, mesti kena datang kat sini.
Okey, right, mantap. Bozan, kau tak habis-habis dengan ulas sawa kau. Macam mana? Rakit? Alhamdulillah sedap. Sedap pula. Belum masak. Alhamdulillah best. Best rakit ah. Boleh ajar kawan-kawan lepas ni. Okey, right. Sama lagi. Okey, itu saja 10 player, 11 player termasuk aku lah. So, aku boleh bagi rakit ni rate bintang daripada 10, aku boleh bagi 8.5. Sebab apa 8.5? Tapi adalah sedikit sebanyak yang perlu ditambah baik lah dekat rakit ni. So, kalau korang nak tengok apa hasil kita orang dekat RS Floating Camp ni, ni dia. Kita ada macam-macam spesies, tapi yang paling win ni. Semua ikut kena gigit. So tu je lah hasil kita orang untuk 11 player dekat RS Floating Camp hari ni. So macam biasa, korang jangan lupa subscribe, like and share video Sisik Kumpau TV supaya aku dapat explore lagi aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye bye. Sisik Kumpau, hey, hey, hey.